Beringat sikit saya mana hok duk jual. Kalau ada luka bayar duit dengan rupa on ataupun scan asal cek molek, cek selit molek, cek dulu kata duit tu masuk ke tak. Jangan buat lepas-lepas asal kita ada satu kes lah kemarin kita jumpa satu video daripada Kuntata. Nama tok-tok ya asal dia post tu dia peringatan lah kepada orang jual semua kerana tak kira asal ni Islam sama Islam pun boleh tipu asal. Dalam rupa ni dalam video ni kita WhatsApp Islam lah asal. Tengok makaya pun Islam dan juga apa ni kecek pe dia asal sungguh pun dia kecek bahasa Thai, kecek bahasa Sia, tapi Sia ya kita pergi boleh kata Sia tu Sia tondeng. Sepertinya kita lah bukan nak kata di tondeng dia tu tapi nak royak kata kecek Sia macam ni apa ni banyak ke Islam sana. Lepas tu pakaian pun Islam sana. Jadi dia pergi beli tu biasa ya sana. Biasa ya. Apa beli sudah tu dia nak bayar. Dia nak bayar. Saya dia apa ni scan sana. Scan pak ya scan. Perut scan sudah. Dia nak cur selit saya cepat serta betah ya tu dah. Cur dengan apa ni ada piruk dah. Ada nampak pelik dah sana. Lepas tu apa jual kedai pun tanya kali pula tu mana nak ingat selip kak? Nak ingat selip lah. Lepas tu dia pun cur selit lah. Kira cur selit tu bukan ya hak tu lah. Dia cur selit hak lain sana dah. Cur selit hak lain tipu kata dia nak tipu je asal je lah. Lepas tu apa ni cur kedai pun tanya tu nak tengok alih tanakan. Dia kata tak boleh. Tanakan selok ya tu. Tanakan selok ya tu. Tanakan selok semanuh duk ya tu. Banyak Quran dia alasan dia tu macam-macam sana. Sapanga yo ya tu nanti tagih duit masuk yo ya bet tu tagih duit masuk yo cari ni do kecap Allah. Tapi kecap panas dari mana pun tuai kedai pun cidik lagi panas lagi sana. Dia nak tengok gua kek-keknya. Dia kata tak apa nak gimme duit di mutu asal. Ambil duit di mutu tu asal. Lepas ada gimme duit di mutu tu start tepung lagi dah. Jadi tak boleh bagi lah dia kata dah mujur juga tuai kedai tu banyak ada wipe trip asal. Ada dia kata cepat juga. Dia juga nak gawa asal. Kalau wak main-main wak tok dia asal. Give kat dia tapi bagi saya mana hak nak jelas dah sana. Belilah hak ni. Apa ni tu? Apa ni bila duit masuk tu ya cen hak ni. Treng gopo ni panggil. Tak ingat. Dia ada harga bawah ni sana kita dapat harga bawah ni. Bila duit masuk oleh terakan tu ya cen dah kata angin kau 20 baht, angin kau 30 baht. Ikut duit masuk pokok tu ya cen belaka. Boleh kita tahu dah kata duit terakan tu masuk cerak nenon tak nenon tu sana dalam app. Bukan dalam app dalam tu dalam hak ni kita dapat harga bawah sana. Tu jadi nak pesan ni lah kepada saya semua hak jual tu bila ada luka on tu cek molek lu kata duit tu masuk lagi ataupun tengok selit wi jelas lu kata nama kita kedak selit tu. Tu lepas tu masuk tu you on bila sana. Betul tak dengan duit kita beli tu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.